Saya telah menerima panggilan daripada beberapa pihak daripada Lahad Datu Sabah yang bertanya akan mengenai individu yang dipanggil Datuk Azli yang turun ke Lahad Datu menggunakan nama MShow untuk mendaftarkan program pendataan digital sekaligus memasarkan documentation yang dikaitkan dengan MShow. Saya ingin memaklumkan bahawa jika ada individu yang bernama Datuk Azli menggunakan nama MShow, tolong beri maklumat kepada kami kerana individu berkenaan bukan sebahagian daripada MShow. Tolong buat laporan, jika boleh minta nombor 1, rakam video individu berkenaan. Yang kedua, rakam suara dia. Yang ketiga, send video tersebut kepada saya kerana saya ingin mengenal pasti siapakah individu yang bernama Datuk Azli yang menggunakan nama MShow bagi tujuan siasatan. Jadi saya memaklumkan kepada masyarakat stateless terutamanya di Sabah ataupun di Lahad Datu, jika anda menerima kunjungan daripada individu yang dikenali sebagai Datuk Azli, tolong rakam muka dia, rakam percakapan dia dan tolong send kepada saya kerana saya ingin menyiasat apakah tujuan individu berkenaan menggunakan nama MShow berjumpa dengan masyarakat stateless dan apakah yang ditawarkan kepada mereka dan adakah apa yang ditawarkan itu dikaitkan dengan MShow. Jadi saya perlu untuk menyiasat tanpa membuat sebarang apa-apa dakwaan supaya saya dapat siasat untuk mengelakkan sebarang masalah yang pada masa akan datang yang dikaitkan dengan MShow.